bila aku tekan run, nampak dia akan sentiasa send. Korang perasan tak perasan? Nampak dia akan sentiasa bertambah, nampak? Dia akan sentiasa bertambah. So kalau contohlah korang nak buat betul-betul hack untuk scammer, korang boleh increasekan lagi payload tu. Okay, yang ni kita panggil sebagai payload. Email dengan password kita panggil sebagai payload ataupun parameter. Tapi dalam hacking kita panggil payload lah. So payload ni boleh increasekan lagi tau, bagi dia lebih panjang, lebih besar, lebih apa semua boleh lah. Contoh, buat A banyak-banyak macam ni kan, lepas tu plus, lepas tu aku macam tu. Okay, macam tu. So yang ni aku boleh copy lagi sekali. Kita try lagi sekali, tengok. Kita run. Okay, so daripada 2KB, daripada 2KB kita refresh, dah jadi 30KB, 35, 39, 41, 43. Nampak dia sentiasa menaik. Nombor ni sentiasa menaik. Bayangkan kalau kita run benda ni, kalau kata ada 100 orang